Hari ni, seorang penyimpan emas tanya saya, Puan Fiza, saya baru mula simpan emas minggu lepas. Tapi hari ni harga emas dah jatuh. Rugilah saya kan? Okey, baik Tuan Puan. Sebenarnya, Tuan Puan tak rugi pun. Harga emas ni memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Sebab itu, pakar-pakar kewangan sarankan Tuan Puan simpan emas ni untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Sebagai seorang penyimpan emas yang berilmu, bila harga jatuh, kita gembira sebab kita dapat beli emas pada harga diskaun dengan lebih murah. Bila harga naik pula, kita pun gembira sebab apa Tuan Puan? Sebab nilai simpanan kita makin meningkat. Jadi, jangan terlalu fokus pada pergerakan harga emas secara harian. Fokus sahaja kepada konsisten menyimpan mengikut bajet masing-masing. Kalau belum mula sebab risau harga turun, mulakan sahaja dengan kemampuan yang ada. Di Public Gold ni Tuan Puan, simpanan emas boleh dimulakan serendah RM100 sahaja. Yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up atau rujuk pin video untuk tahu cara bermula.